Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Amran daripada SK Gua Lobak. Okey, perkongsian saya pada video kali ini adalah berkenaan dengan satu apps di 5kpm iaitu Pixlr AI Image Generator. So, cikgu semua boleh buka browser cikgu di 5kpm. Okey, cikgu pergi dekat simbol other apps here. Klik. Dan dekat atas ni ada ikon Pixlr AI Image Generator. So, cikgu boleh klik di sini. Dia akan bawa kita ke website Pixlr Image Generator. So, kita akan try to generate image, AI image menggunakan prompt. Okey, dekat sini ada prompt. Okey, kat sini cikgu klik dekat description prompt ni, dia ada fast, ikon fast, pro dan ultra. Kat sini ada coin dia cikgu. 1 coin, 2 coin, 4 coin ataupun kredit. So dekat sini kita Pixlr dah bagi kita 1000 credits. So untuk dapatkan gambar yang high quality ultra, cikgu boleh pilih yang ni. Cikgu text and quality medium, cikgu pilih yang ni, dan biasa dan cepat cikgu pilih 1 coin saja. So kita kena typekan satu prompt. Okey, sebagai contoh saya ambil prompt ini. Nanti saya akan share prompt ni di description YouTube video. Cikgu boleh copy and paste. Okey cikgu. So saya klik di sini. Description-nya ialah Disney Pixar cartoonish, a cute Malay boy, smiling face, wearing school uniform with word, my name is Amran. Okay, garden art, grass, crowd in stadium as background, 8K, Ultra HD. So, saya generate here. So, kita tunggu apa image yang jadi. So, kita dapatlah image cikgu. This is the image of yang prompt yang kita buat tadi. Okay, ada 4 image ni. Cikgu boleh download image yang cikgu kendaki. Okay, next kita try satu lagi prompt. Prompt yang more complex. Okay, nanti saya akan share juga prompt ni. Cikgu boleh try gunakan prompt ni. Okay, saya ubah prompt dia kepada 3D double exposure, a handsome Malay man wearing a black t-shirt with Hazard. So saya ubahlah Hazard ni. Okay, saya ubah good written on its holding a Canon camera while looking at a miniature of beautiful scene emerging from an open book. A panorama of mountains and rivers and tents camped in one place out of the book. Many birds fly and airplanes fly through the air through the clouds. HD high definition 16K. So I will try to generate the image. This time around I will choose ultra. So I will generate the image. Let's see image that will be generated by Pixlr. So this is the image cikgu-cikgu semua yang dihasilkan oleh Pixlr. Okay, selamat mencuba. Take care. Bye.